Okey, soalan 1/2 juta. Macam mana kita nak tukar dia jadi nombor bulat? Nombor bulat tu apa? Nombor bulat tu nombor biasa lah. Macam 3, 129. Ni nombor bulat. Dan macam mana kita nak tukar dia ni jadi nombor biasa, nombor bulat tu lah. Cara nak tukar dia jadi nombor bulat ni, ada cara yang cepat dan ada cara yang selamat. Cara selamat tu cara pengiraan lah. Kita kira macam mana nak tukar dia jadi nombor bulat. Ada cara cepat yang kita tak payah kira pun dia dapat jawapan. Tapi dalam video ni kita fokus dulu macam mana nak tukar 31/2 juta ni jadi nombor bulat. Caranya macam ni. Mula-mula kita tengok ada sini nombor bulat kan. 3 ni nombor bulat. 1/2 ni macam pecahan. Okey. Jadi sekarang ni kita fokus 1/2 ni dulu. Habis 3 ni macam mana? 3 ni 3 juta. 3 ni 3 juta lah. Sifar-sifar dia tu ada 6 kan. 3 juta. So 3 juta tu biar tepi dulu. Kita fokus 1/2 ni. 1/2 juta ni kan. Okey, cara nak tukar 1/2 juta ni nak jadi nombor bulat. Nak jadikan dia nombor bulat, kita darab dengan satu apa? Darab je dengan 1 juta. Darab je dengan 1 juta. Sifar-sifar tu ada 6. Jadi bila dah sampai sini kan, caranya atas darab, bawah bahagi. Maksudnya 1 ni dengan 1 juta ni kita darab dulu, dapat jawapan. Jawapan tu bahagi 2. Lagi sekali, kita darab dulu, dah dapat jawapan, kita bahagi 2. Okey, nak buat bentuk lazim, buatlah. Ni 1 juta darab 1, buatlah bentuk lazim. Kalau nak congak je terus. Apa-apa pun darab 1, jawapan memang akan jadi 1 juta balik. Jawapan 1 juta tu kan, kita dah darab dengan 1 ni. 1 juta darab dengan 1, dapat jawapan 1 juta. Dah darab dah ni. Bila dah darab, apa lagi? Kita bahagilah dengan berapa? Bahagilah dengan 2. Bahagi je macam biasa. Okey. 2 darab berapa dapat jawapan 10? 2 darab berapa dapat jawapan 10? 2, 4, 6, 8, 10 kan? 5. 2 darab 5 sama dengan 10. Jadi kita pun tolak titik-titik. Sifar ni bawa turun je lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tolak je lah macam biasa. Dah semua jadi dot. Maka dapatlah jawapan kat sini 500,000. Adakah jawapan 500,000? Yang ni 500,000. Ni yang kita buat peta ni kan. Yang ni 500,000. Jadi 3 juta ni dengan 500,000 ni kita combine. Kita gabungkan dia. Okey, 3 juta ni dengan 500,000 ni kita tambah lah. Kita combine, kita gabungkan dia. Ataupun tambah je lah, buat macam ni pun boleh. 3 juta ni kan, tambah dengan 500,000, maka akan dapatlah jawapan 3,500,000. Itu jawapan dia. Itulah nombor bulat dia. 3,500,000 nombor bulat. Dah siap.